rawatan pamungkas gaib merupakan satu kaedah rawatan semua untuk kita nak merawat perkara-perkara yang gaib. Kena santau, kena gangguan makhluk halus, semua ada semua. Okay, kalau termakan, terminum, antaran apa semua, ini penting untuk kita. Kadang-kadang kita tak sangka kita pergi makan kat kedai, balik-balik terkena kita muntah-muntah, muntah-muntah menyebabkan kita sakit demam. Ini dah kadang-kadang berlakunya. Ini dah. Jadi Ustaz nak sajikan kepada anda itu rawatan pamungkas gaib, yang mana bukan setakat anda saja, kalau bagi anda yang dah buat rawatan, yang sedang buat rawatan sekarang ini, maksudnya anda buat rawatan, khidmat rawatan, anda seorang tok bomo ke, dukun ke, pawang ke, ustaz ke, muallis ke, tabib ke, boleh belajar ilmu ni untuk menambahkan lagi ilmu-ilmu atau kaedah-kaedah rawatan anda. Tapi Ustaz sarankan, kalau boleh setiap orang kena ada ilmu, setiap rumah kena ada lah ilmu-ilmu macam ni untuk kita nak tangani. Kadang kita mana tahu malam tidak berbau. Okay, malam tidak berbau, takut tiba-tiba pam kita kena, anak kita kena, suami kita kena, isteri kita kena, saudara kita kena. Ini kita boleh gunakan ilmu ni untuk membantu mereka.